Assalamualaikum, selamat datang, selamat pagi. Okay, so hari ni pukul 11. Hari ni 19 bulan 6 2025. Okay, selamat datang semua Sakura Dessert. Kita dah buka macam biasa 11 pagi, 11.30 malam. Okay, so untuk siapa yang mencari menu-menu, kita ada macam-macam berbagai menu, nasi-nasi. Contohnya kita ada nasi asam pedas ayam, nasi asam pedas tetel. Ada juga nasi daging salai, nasi putih ayam belada. Okay. So yang mencari nasi goreng ke ataupun nasi selain nasi putih, kita ada nasi goreng kampung, nasi minyak ayam merah. Okay. Selain itu juga kita ada berbagai aneka kuih. Kita ada koci lele, kuih tako, naga sari. Banyak-banyak kuih tradisional kita macam-macam ada. Kaswi kita ada. Okay. Okay, dalam sama yang nak cari macam snack-snack, kita ada kopok leko, kita ada loaded potato, kita ada meatball, dumpling, sate bergedil ada. Okay. Okay, so yang dekat sana ada juga macam nak cari ringan, kita ada ubi rebus, kita ada lempeng, kita ada jala. Okay. So dalam masa sama kita dah juga ada restock, kita ada crepe. Nanti insyaAllah kita akan ada restock lagi hari ni. Okay, so yang mencari crepe, yang cari mild durian, macam-macam. Okay. Kek-kek kita pun banyak kat sini. Kita ada kek coklat, kek pistachio, macam-macam kek ada. Okay. So yang mencari kek pandan ke, okay. Yang mencari dadih, buko, kita ada macam-macam. Okay. Dalam masa sama juga, siapa yang mencari kunafa. Okay. So hari ni kita macam biasa setiap pagi kita akan masak kunafa kita. Okay, fresh. So siapa yang dapatkan panas-panas, boleh datang pagi. Kita akan sediakan dekat sini. Okay. Okay, so snack-snack juga kita ada macam-macam untuk yang bawa anak-anak. Okay. Okay, so siapa yang berminat dapatkan makanan hari ni, boleh datang ke Sakura Dessert. Sakura Dessert berada di mana? Sakura Dessert berada di... Jap. Oh. Okay, Sakura Dessert berada di nombor 35A. Oh, saya tunjuk board dia. Nombor 35A. Jalan Jambu 5, Taman Kota Masai. 8700 Pasir Gudang, Johor. Okay. Ni alamatnya. Okay, so cepat-cepat datang sebelum makanan habis. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat pagi Ahad. Alhamdulillah hari ni hari Ahad, Sakura Dessert dah buka seperti biasa. Tepat jam 11 pagi, customer dah ramai masuk je korang. Hari ni hari Ahad, weekend, menu daily food kita 3 tingkat. Masih lagi 3 tingkat, banyak pilihan ni hari ni korang. So kat bahagian depan ni kita ada aneka nasi. Macam biasa kita ada asam pedas tetel, asam pedas pari. Kita ada ikan siakap masak lemak, ikan bakar. Kita ada ayam masak lemak, daging salai. Kita ada keli belada. Okay, dekat sebelah sini kita ada paru belada, nasi minyak, nasi Arab. Kita ada aneka spaghetti, chicken grill. Kita ada buttermilk, aneka mie, laksa Johor, laksa Sarawak, mie kari, mie hun, kerabu Maggi semua ready. Nasi lemak daun pisang, laksa Pening. Kita ada bubur belauk kat sini. Kita ada spaghetti carbonara, chicken Korean, sushi. Kita ada lasagna dekat sebelah sini. Meja ni korang kena pusing. Kat sebelah sini kita ada soft cookies baru je restock. Okay, dodol pun kita baru je restock korang. So kat sini kita ada putu mayam. Kita ada kuih koleh kacang. Hari ni talam ubi. Kita ada mushroom soup. Kat sini kita ada pulut kuning. Kita ada takoyaki. Kat sini kita ada aneka bergedil. Kita ada popia carbonara, roti sosis. Kita ada loaded potato. Bahagian tengah ni semua kuih-muih. Korang kita ada kuih habuk hari ni, tepung bungkus lepak pisang, popia sira sambal, popia krep, popia basah. Banyak pilihan kuih-muih. Kuih lopis, kita ada pulut mangga hari ni, badak berendam. Kat bahagian atas ni semua aneka kek. Kita ada donat, panipuri, kek caramel, apam kumbang semua ready. Yang mana cari durian crepe, boleh tengok dekat dalam freezer. Kita baru je restock pagi tadi durian crepe. Jangan risau kalau habis, petang nanti kita akan restock lagi fresh untuk korang. Minimal durian pun ready. Bakmak western, oyster semua ready. Untuk kek dessert boleh tengok dekat dalam chiller tu, ada macam-macam jenis pilihan dessert, kek coklat. Kita ada tapak kuda, kunafa finger, kek tiramisu pun ada dekat dalam chiller tu korang. Air buku, air botol semua ada dekat dalam chiller. Okey, yang mana cari kunafa Sakura boleh tengok dekat atas meja. Kat sebelah sini kita ada dekat atas meja. Mochi cheesecake boleh tengok dekat meja sebelah belakang tu. Okey, so kat sini kita ada sediakan table dan juga microwave. Korang boleh terus duduk makan. So jemput datang semua. Hari ni Sakura dah buka seperti biasa 11 pagi hingga 9.30 malam. Korang boleh google Sakura Dessert Jalan Jambu 5, Taman Kota Masai. InsyaAllah terus sampai depan kedai. Jemput datang semua. Terima kasih.